Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ada lagi satu lagi wedding, brand Maxstay. Ini brand Maxstay. Ini kerosakan dia, api ni dia jadi besar. Kalau wedding tu jadi besar, dia akan tembuh lah. Tembuh dia punya apa, besi tu, dia akan tembuh. Dan meter ni, M ni, bila aku on dan aku setting dia punya MM sini, dia kosong, tak nak keluar. Ok, tengok ok, normal, dia hidup normal. Tapi M meter dia ni kosong. Wajah pun dia kosong. Tak ada pun. Kosong. Ok, power supply dia hidup, atas ni hidup, bawah hidup, luar sini hidup. Tapi ada satu tempat aku tengok tu dia bakar. Ok, bahagian bawah tu, itu dia terbakar tu. Jadi kawasan ni untuk dia baca current. Jadi bila dia putus sini, dia tak boleh nak baca current. Dan putus ni dia bukan putus saja-saja ni, mesti ada benda yang tak kena dekat bahagian box. Mungkin kawasan ni ke mana dia ada masalah. Jadi aku tak boleh nak sambung direct tu. Kalau sambung direct tu mungkin dia terbakar lagi mana-mana tempat. Dia akan terbakar, dia akan makan tempat lain pula takutnya. Jadi ada benda yang tak kena dekat kawasan ni. Kawasan ni ada yang short tu. Jadi box ni nak kena buka, dan kita check kat luar. Dia kena check bahagian luar. Ok, untuk meter dia ni, dia sambung ni, dua ni, dia akan pergi ke switch. Yang ni switch MIG tu. Switch tu lagi pada bahagian bawah ni. Kemudian ada dua ni, yang merah ni. Yang ni pergi pada switch selector MIG. Ini switch selector MIG dengan MMA. Yang warna merah ni. Kemudian yang warna hitam pun switch MIG. Ini switch MIG juga. Ni ada warna hitam ni, dua ni. Dia masuk ke switch selection MIG MMA. Kemudian konektor yang besar ni, dia pergi pada ni lah, ni just ni current. Sekali ada tiga situ, tiga lagi dekat sini. Yang ni okay, yang tiga ni, ni tiga ni lagi yang untuk speed wire. Ni speed wire. Dua ni dia masuk sini. Okey, lagi ni kabel motor. Ni kabel motor. Dekat kawasan ni kawasan untuk kawalan motor. DC bawah ni. Kemudian lagi konektor dia. Okey, bahagian sini merah hitam ni dia pergi pada kipas. Kipas ini untuk kipas. Yang putih ni untuk valve gas masuk. Ni ok, yang dekat body ni positif, ada tabel positif, di sini positif, dan atas kabel ni masuk ke MIG positif. Yang ni satu kabel saja untuk negatif. Ni negatif, dia pergi ke sini negatif. Ada dah marking ni
Tak tahu box ni pernah ada repair tak sebab ada marking tu. Biasa tak ada marking. Okey. Itu saja untuk sambungan dekat bahagian box ni. Jadi aku nak buka boot ni dan cek kawasan yang ada masalah dekat sini. Okey. Tak tahu apa lagi yang short. Okey, itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kat untuk part nombor 2.